Duduk dia sini. Salam. Assalamualaikum. Kalau sini ikut sekolah menengah kawan. Oh. Sama sikit sama KL. Oh kan, betul-betul. Ramai juga. Ini rumah yang terakhir daripada 7 rumah anak yatim yang kita dah pergi. Jadi dia ada 4 di Kuala Lumpur, 3 di Gua Baru. So yang lain satu inisiatif adalah bila kita pergi ke Pangsapuri, PRP, satu orang yang kurang berkemampuan lah. So saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang kita dah pergi ni. 3 di Johor dan juga 4 di daerah Selangor KL lah. Tapi yang penting adalah kita nak ucap terima kasih kepada mereka yang telah bantu kita, kawan-kawan yang sedia membantu, sedia mengikuti walaupun hari-hari biasa sepatutnya buat kerja sendiri kan. Alhamdulillah banyak yang membantu kawan-kawan yang rapat-rapat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada orang yang menderma kan. Ada banyak yang menderma. Salah sebuah yang kita nak cakap adalah kami yang membuat buatkan baju kan untuk kasih budak-budak ni. Dan yang kedua adalah kawan saya di Singapura, iaitu Smith dan juga Raj kan. Mereka pun banyak membantu lah dalam sponsor berapa 700 lebih kilogram beras pada anak-anak yatim ni dan juga pada kursi ni kan, kursi Ikhwan Ramadan ni. Dan yang ketiga adalah terima kasih kepada isteri saya yang luang masa rena saya dalam perjuangan saya untuk bukan perjuangan saya adalah kerja saya lah. Jadi untuk mendapatkan monthly lebih ramai orang sama dengan kawan-kawan, walaupun orang kadang-kadang tak ada modal dia, tapi semangat dia ada. Alhamdulillah, insyaAllah keberkatan tu pada mereka juga. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini nak mengucapkan dalam 10 Ramadan yang terakhir ni, semoga kita kembali kepada fitrah kan. Untuk dapatkan fitrah tu sangat susah. Untuk mendapatkan sesuatu yang lumrah tu sangat susah. Tapi janganlah kita sia-siakan malam-malam, walaupun kita ini bukan ahli ibadat, tapi kita buatlah sebaiknya untuk orang sekeliling kita, insyaAllah. So dengan itu saya ingin ucapkan kepada mereka yang melihat video ni kan, selamat menyambut 10 Ramadan yang terakhir. Semoga kita semua diberikan Lailatul Qadar Al-Mubarak, insyaAllah. Dan yang pada hujungnya kita akan menyambut Aidilfitri, iaitu kembali kepada fitrah. Dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.